Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya kita berjaya tiba di jeram ni Katam. Sebenarnya inilah dia kawasan campsite. Jadi kita akan melihat serta dan kita akan tengok keadaan sama ada kita akan teruskan perjalanan ataupun kita akan bermalam di sini. Okey, bagaimana rupa jeram Kak Lang jom kita pergi. Jangan buang sampah. Okey, di bawah situ adalah dinamakan jeram Kak Lang. Bila tengok keadaan kita macam agak berbahaya untuk mandi di situ. Mungkin di bawah sana agak okey sikit.